Assalamualaikum, selamat datang dalam Isi Minyak Dulu Podcast istimewa edisi Ramadan/Raya. Kita ada tetamu yang sangat istimewa, T-Boy Hamdan. Terima kasih sudi datang. Aku postman. Aku postman. Usop postman. Aku postman. Apa postman? Saya nak tanyalah, saya nak straight tanya ni. Ya. Macam mana seorang postman boleh bertukar menjadi seorang pomen? Semuanya bermula apabila kerjaya saya yang dahulu sebagai postman dah tak serancak macam dulu. Ibu tengok alamat ni, Bu? Tengok alamatnya. Kat mana? Oh, ni alamat dia Belok Kemboja, Jalan Indah, Ampat Indah. Saya kalau hantar surat, kadang-kadang saya bawa ibu saya. Sebab dia selalu ikut saya, dia suka ikut saya hantar surat. Kalau dia ikut, saya akan bawa kereta lah. Sebab selalu saya bawa motor. Cuma lama kelamaan surat yang saya hantar tu semakin kurang. Tinggal 3 je, Bu. Tu je lah yang tinggal. Bu, rasanya kan orang dah kurang hantar surat lah, Bu. Tak apalah. Dunia sekarang kan dah berkembang maju. Bu, Ya. bangga tak? Saya dah jadi postman bandar dah ni. Aku postman. Ya, mestilah ibu bangga. Kan? Ikut apa jejak ayah dulu kan? Dan itulah antara kenangan yang terindah antara saya dengan ibu saya. Tapi malangnya dah tak lama. Tapi aku postman. Saya faham. Tapi itulah situasi kita sekarang. Kekurangan permintaan, penggunaan dia, kita dah beralih ke digital. Semua kita guna email, WhatsApp, Telegram. Macam saya cakap, nasihat saya, ada peluang, pergilah. Aku postman. Aku postman. Cuba cari peluang lain. Begitulah terhentinya kerjaya saya sebagai aku postman. Aku postman. Oh, Rindu pula nak sebut kata ni. faham. Tak apa. Cuma saya nak tanya jugalah kan, titik perubahan daripada seorang aku postman ke aku pomen ni bermula bagaimana? Saya teringat masa tu saya hantar surat di Shah Alam. Masa tu saya punya kereta yang saya bawa tu, dia ada bunyi ketuk-ketuk. Nasib baiklah kereta saya tu berhenti betul-betul depan Transmatic Otomotif punya bengkel. Kat sini lah. Kat sini lah. Jadi masa tu ada pomen yang datang membantu kat situ. Pomen tu baik. Masa saya hantar tu, pomen dekat Transmatic ni sebenarnya dia sangat ramah. Ruang duduk pun selesa. Diorang juga kongsi pelbagai ilmu bila saya tanya tentang kereta saya tu. Yang paling menariknya, harga dia pun berpatutan. Bila masa saya nak bayar tu, tiba-tiba saya ternampak notis. Notis tu ditampal oleh salah seorang pekerja kat situ. Nama dia saya ingat lagi, Kila. Itu dia. Okey, lama di sini. Okey. Alright. Bawa kahum semua ya. Okey. Dia tulis kat situ, pembantu mekanik diperlukan. Okey. Saya tak tunggu lama masa tu. Masa tu juga saya mohon. Alhamdulillah. Masa tu saya mohon. Masa tu juga saya diterima. Alhamdulillah. Aku pomen. Jadi di situlah bermula kerjaya saya sebagai aku pomen. Aku pomen. Aku pomen. Aku pomen. Aku pomen. Semudah itu peralihan daripada seorang postman kepada seorang pomen. Minta kerja terus dapat. Tapi
Ada tak apa-apa rintangan dari segi emosi ke, dari segi, yalah, kerja dah lama sebagai postman, tiba-tiba nak jadi pomen? Ada. Rintangan yang paling utama yang saya hadapi adalah ibu saya. Bu, Alung nak cuba dulu kerjaya pomen ni, Bu. Manalah tahu. Kalau Alung berjaya nanti, Alung boleh buka bengkel sendiri. Aku pomen. Berapa kali dah ibu cakap, kerja postman tu kan bagus. Tolong orang hantar surat. Arwah ayah kau dulu pun kerja tu juga kan? Tapi itu ayah, Bu. Alung nak cuba kerja pomen. Alung dah janji dengan Transmatic Otomotif. Dia nak bagi Alung percubaan 3 bulan. Kau janji dengan orang. Tapi kau tak bincang pun dengan ibu dulu. Sampai hati kau buat ibu macam ni? Ibu nak pergi mana, Bu? Bu. Ibu. Masuklah dalam kereta. Aku nak balik lah. Aku tahu aku balik sendiri. Kau tunaikanlah janji kau tu. Tak payah tunjuk muka kau lagi kat aku. Sampai hati, Ibu. Ikut ibu lah! Aku memang merajuk, bro. Sepatutnya dia happy. Sebab apa yang aku buat ni, aku happy. Lepas 2-3 hari, aku dah okey. Aku telefon dia balik. Aku telefon, tapi dia tak angkat. Aku tahulah, memang dia sengaja dia tak nak angkat benda tu. Aku rasa kan, aku dah tawar hati dah. Aku dah tak ada rasa aku nak balik bulan puasa ni. Jenguk dia. Silap-silap, raya pun aku tak nak balik. Memang aku cakap, aku tak nak balik. Ya, aku faham. Ya, mungkin kau terasa kan. Tapi, ni aku tanya kau lah bro kan. Kau rasa kita ni sebagai anak, ada hak ke nak merajuk dengan mak kita ni lama-lama? Aku bukan merajuk, bukan marah sangat tau. Kan? Setidak-tidaknya, patut dia sokong aku. Sokonglah apa aku buat ni. Tak, semua nak ikut kehendak dia. Habis aku ni, aku tak ada kehidupan. Ya, sabar. Ya, aku faham apa yang kau cakap ni, aku clear. Walaupun aku tak duduk tempat kau, tapi aku faham. Tapi cuba kau fikir balik lah Orang tu yang suap makan kau waktu kecil, yang waktu kau baby, dia menangis hari-hari, dia jaga kau, dia tukar lampin kau, dia bagi kau makan, dia besarkan kau. Bila kau dah besar, kau dah ada akal, tiba-tiba kau berubah macam ni. Kalau dia ada silap pun, takkan kau buang dia sampai tahap macam tu? Kau tak faham bro. Aku memang takkan faham sebab ini memang kejadian yang jadi kat kau. Tapi kau fikir balik lah. Allah kurniakan kau akal fikiran kau kat sekarang ni. Hasil didikan dia juga bro. Tak ada manusia yang sempurna dalam hidup ni kan. Bang, maaf ganggu. Ni, ada orang bagi abang. Kerja elok-elok. Ibu doakan yang terbaik untuk anak ibu. Ya. Ada orang ke apa? Ibu!
Ibu nak ke mana ni? Malam-malam jalan seorang-seorang. Bahaya tau. Ibu nak balik lah. Alung kerja lah elok-elok ya. Ibu tahu. Ibu salah. Ibu marahkan Alung. Tapi Alung janganlah terasa dengan ibu ya. Sampai Alung tak balik rumah. Ibu ni dah tua. Ibu sunyi duduk seorang-seorang. Maafkanlah ibu ya, Long. Maafkan Alung, Bu. Alung banyak buat kesalahan kat Ibu. Maafkan Alung, Bu. Alung salah. Alung salah, Bu. Alung. Bangun, Long. Alung. Bangun, Long. Bangun. Alung tetap anak ibu. Sampai bila-bila pun Alung tetap anak ibu. Doa ibu pada Alung takkan pernah putus. Kami, Pomen dari Transmatic Automotive mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.